حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك. Segala puji bagi Allah yang menghimpunkan kita di tempat yang diberkati ini. Allazi tatanazzal alaihi rahmah wal barakah, yang mana saat ini turunnya rahmat Allah dan keberkatannya. Fanasallallahu subhanahu wa ta'ala, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli rahmah, untuk menjadikan kita ahli yang mendapat rahmah, wa yaj'alana min ahli barakah, dan menjadikan kita ahli yang mendapat barakah, wa yajma'na wa iyyakum fil firdausil a'la insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan sebab perhimpunan kita ini Allah himpunkan kita di syurga Allah yang tertinggi, syurga Firdaus. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, ya Allah sucikan hati-hati kami dari sifat munafik. Wahfaz alsinatana minal kadhib, dan peliharalah lidah-lidah kami daripada berdusta. Wa a'malana minar riya', dan amalan-amalan kami daripada riya'. Wa a'yunana minal khiyanah, dan mata-mata kami daripada khiyanah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم ارزقنا علما وفهما ويقينا وإيمانا. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Sebelum itu kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Almarhum Bahadur bin Umar. Ini ayah kepada Al-Fadhil Ustaz Azam yang pernah mengajar di pondok kita ini, dan sampai sekarang masih kita berhubung dengan Buya, masih berhubung dengan beliau. Meninggal pagi tadi. Mudah-mudahan Allah merahmati ayah beliau dan diberikan pahala kerana, dan insya-Allah kerana mempunyai anak yang alim dan memberi manfaat kepada manusia, itu seperti Ustaz Azam. Insya-Allah mudah-mudahan dirahmati Allah dan dikumpulkan bersama salihin insya-Allah, dan dibangkitkan bersama Sayyidus Salihin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, baginda Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk kita berhimpun di dalam majlis yang sangat bermanfaat, dan Allah pertemukan kita kembali. Kaifa halukum? Mudah-mudahan antum diberkati Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dinangkatkan derajat antum. Yang mana kita semua ni adalah muridun, iaitu nak menjadi murid. Kita biasakan diri kita bila kita nak menjadi, bila kita jadi sebagai semua Islam, bila kita menjadi insan, aku nak jadi insan yang sungguh, insan sungguh, iaitu berlaku pada diri kita itu faktor-faktor sebagai seorang insan, iaitu al-insanu, iaitu manusia itu apa dia? Hayawanun natiqun, iaitu
kehidupan hidup yang boleh bercakap, aqilun dan berakal, mutadayyinun dan bersifat dengan agama dia. Kita umat Islam diajar oleh Nabi SAW, bila kita melalui marhalah itu, jadi sungguh marhalah itu. Maka kita sekarang ini nak menjadi muridun, maka jadi sungguh. Bukan antum saja, buya sekali, muridun. Sehingga ulama-ulama sufiyah, atas asrar yang dibukakan Allah kepada mereka, maka melihat pada kalimah murid itu sahaja menunjukkan apa yang perlu ada pada diri dia terhadap guru dia, pada diri dia dan terhadap guru dia, iaitu muridun. Dia ingat Syekh Abdul Aziz Badran, dia tariqah Syazuliyah Al-Qawji atau Qawji. Dia mengatakan bila seorang murid, bila mim itu maksudnya mahabbah di syekh. Mim iaitu seorang murid mesti dia ada dalam diri dia rasa cinta dan kasih pada guru dia. Kasih sungguh pada guru dia. Yang mana kasih dia itu ditunjukkan pada perbuatan dia dengan mengikut, dan juga sentiasa menzahirkan diri dia itu bahawa dia itu kasih pada guru dia melalui, antaranya melalui khidmah. Kerana khidmah, asbabnya yang menolak khidmah itu mahabbah, adab yang datang daripada haibah kepada guru. Kemudiannya muridun dan ra, iaitu rifqah. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz, manakala sebahagian sufiyah disebut ra itu dengan ra'a. Yang rifqah iaitu sentiasa mengiring guru dia. Bila guru dia ada, dia sentiasa mengiring guru dia kerana nak dekat dengan guru dia. Itu rifqah. Ataupun yang sebahagian sufiyah mengatakan ra'a, seperti tariqah Naqsyabandiyah, mereka mengatakan ra itu ra'a. Maksudnya syarat seorang murid itu dia mesti ra'a, mubasyarah. Dia melihat guru dia. Maknanya duduk main mengaji, dia nampak guru dia, dia tengok guru dia, ra'a. Melihat wajah guru dia, ra'a. Manakala yang pertama tadi, rifqah, mengiringi guru dia. Kemudiannya ya, iaitu yaqin biqalbi. Sebab antara syarat kita nak mendapat ilmu yaqin iaitu yathiqu. Dia mesti thiqah kepada man 'allamahu, pada siapa yang mengajar dia ilmu tersebut. Dia kena thiqah kepada guru itu, yaqin biqalbi, supaya dia dapat ilmu yaqin. Kalau tak, macam mana dia nak dapat ilmu yaqin? Dan dal iaitu dalilun, iaitu ad-dalu dalilun ala sidqihi. Murid ini mestilah dalam diri dia itu ada satu, maknanya kejujuran dia. Guru nampak pada diri dia itu ada jujur, dia nak mengaji sungguh, dia nak bersama guru dia sungguh. Bila sebut sidq, iaitu jujur yang membawa maksud benar dan bersungguh. Yang itu tanda seorang itu sidq, murid. Dan ada sebahagian yang menyebutkan dal itu, sebahagian tariqah sufiyah menyebutkan dengan dawamun, iaitu berterusan dia, sentiasa dia, mulazamah dia kepada guru dia, ataupun mulazamah dia kepada zikir-zikir yang diberi oleh guru dia. Apa yang guru dia suruh buat, ya, dawamun. Maka kita sebagai umat Islam, hamba Allah, macam tu. Kan itu Nabi tu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum. Sebab Rasulullah SAW dia jadi rasul, dia rasul sungguh.
dia nak jadi Rasul sungguh. Maksud sungguh ni berlaku pada diri dia yang dipanggil Rasul itu. Bila kita muridun, berlaku pada diri kita murid itu. Bila kita syekhun, maka berlaku pada diri kita syekh itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kita kepada maksud yang tersebut. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai kepada mengkhatamkan kitab Fathul Qarib Al-Mujib ala Tahdhib At-Targhib wa Tarhib. Dan sebelum tu Buya mengucapkan jazakumullah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Syukri, Al-Fadhil Ustaz Faris yang menjalankan daurah ini, yang mana kitab ini juga pernah dibaca di dalam bulan Ramadan oleh Habib Umar Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Mungkin antum sempat tahun 1428 Hijrah. 2007 antum di sana lagi. Antum tak sana 2007. Antum 2000? Oh. Habib Umar baca 2007. Kitab Fathul Qarib Al-Mujib, yang mana menggabungkan di sini 3 ulama. Iaitu yang pertama Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki, dan yang kedua anaknya yang mentahqiq iaitu Sayyid Muhammad bin Abbas Ali Al-Maliki. Dan kitab Tahzib Targhib wa Tarhib itu iaitu ringkasan kepada Targhib wa Tarhib, itu ditulis oleh Syekh Muhammad Yahya Ibn Aman, yang mana diambil daripada kitab yang besar iaitu At-Targhib wa Tarhib li Imam Al-Munziri. Jadi berapa tu? 4 orang. InsyaAllah 4 ulama. Mudah-mudahan kita dikurniakan tawasul berhubung dengan mereka itu dalam satu kitab. Masya Allah. Maka sampailah yang dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz Syukri dan Ustaz Faris kepada bab yang terakhir, dan daripada kebaikan adab mereka maka meminta kepada Buya mengkhatamkan kitab ini, yang mana Buya khatam kitab ini di Mesir. Babu, iaitu sampai kepada babu ma yaquluhul insanu fi akhiril majlis. Sampai kita kepada babu ma yaquluhul insanu fi akhiril majlis, iaitu bab pada apa yang dikatakan oleh manusia pada akhir majlis. Gerak. Saya Syukri baca ataupun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa qulubi wa ulum masyayikhina fi darain amin. Babu ma yaquluhu al-insanu fi akhir al-majlis. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakathura fihi laghaduhu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح غريب والنسائي وابن حبان والحاكم. Diletakkan oleh Al-Imam Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, yang mana disebutkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin, sesiapa yang ijtama'a, iaitu maknanya dia menjalasa, bila dia duduk,
Fi majlisin maknanya ijtama'a. Fi majlis min majalis. Majlisin nakirah situ. Yang membawa maksud apa-apa majlis. Apa-apa himpunan yang mana mereka duduk berhimpun sama. Sesiapa yang duduk di mana-mana perhimpunan duduk bersama, fakathura, maknanya bila sebut di situ termasuk majlis lagha ke, majlis baik ke, majlis tak baik ke, masuk sekali situ. Apa-apa majlis, duduk berhimpun dalam kenduri kahwin ke, duduk berhimpun kedai kopi ke, duduk berhimpun ziarah menziarahi ke, fakathura fihi laghatuhu, maka terjadi di dalam itu banyaknya laghatuhu. Di asal makna laghatun ni iaitu suara yang kuat yang mengganggu. Laghatun tu kalau lughawinya lah. Tapi yang dimasukkan di sini iaitu perkara-perkara yang tidak berfaedah. Iaitu perkara-perkara berlaku dalam itu perkara-perkara yang tidak berfaedah atau perkara-perkara lagha. Faqala qabla an yaquma min majlisihi, dan dia berkata sebelum dia bangun daripada majlis dia. Bila sebut sebelum bangun maknanya qabla an yughadir. Kan bila sebut sebelum bangun kan dia nak pergi ambil air dia baca. Lepas tu duduk nak pergi berak dia baca. Bukan, maksudnya yughadir. Maknanya dia bangun tu bangun nak keluar. Nak tinggalkan majlis tu. Tu kena faham. Kita tengok pada Zuhair tu kan, semua bangun dia baca dah, sudah. Nampak macam apa ni orang maksudnya soleh kan. Tapi punya silap. Kerana itu orang panggil seorang alim itu lebih baik dia daripada 1000 abid. Sebab dia buat benda tu kena. Faqala qabla an yaquma min majlisi, ay qabla an yughadira majlisihi min majlisihi dhalika. Dia baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Macam mana nak i'rab? Subhanakallahumma wa bihamdika. Bukan pasal nak i'rab ni supaya dapat makna betul lah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi subhana tu maf'ul mutlaq. Fi'il dia mahzuf situ. Perbuatan situ mahzuf iaitu usabbihu. Usabbihu subhana. Itu. Maknanya aku bila sebut usabbihu subhanaka maknanya usabbihu subhana. Subhanallah. Usabbihu subhanaka. Subhanallah. Aku mensucikan kepada Allah. Maknanya aku sucikan Allah itu min kulli naqsin wa aibin. Daripada setiap kekurangan dan keaiban. Usabbihu. Itu asal bila kita sebut subhanallah. Sebenarnya kita buat sesuatu perbuatan. Kita sedang menyucikan Allah. Subhanakallahumma. Ay Allahumma munada. Yang mana dekat situ mahzuf dia punya ya. Ya tu mahzuf diganti dengan mim musyaddadah. Maka di situ terjemahan dia ya Allah. Iaitu subhanaka ya Allah. Atau ya Allah subhanak. Wahai Allah, aku sucikan kau daripada segala kekurangan dan keaiban. Subhanakallahumma. Wa bihamdika. Ibu yang bagi contoh supaya kita kena sedar. Buya ada bincang dengan Ustaz Syukri dalam pemusafiran yang perlu kita tekankan. Sebab bila Ustaz Abdullah pun faham benda ni.
Sebab bila i'rab tu Buya pun tak mahir sangat, tapi bila i'rab tu tepat, terjemahan dia jadi tepat. Wa bihamdika wawul hal. Dia banyak khilaf, mungkin Ustaz Syukri dia ada dia punya pandangan dia. Buya wawul hal. Tapi tak kira. Wawul hal. Dan hal keadaan tasbih aku itu tadi, bihamdik balil mulabasah. Mulabasah maknanya musahabah. Maknanya dan hal keadaan tasbih aku itu diiringi dengan hamdik, dengan pujian kepada Engkau. Kenapa kita kena buat begitu? Kenapa tasbih kita kena diiring dengan pujian kepada Allah? Pertama, perintah Allah. Allah sebut dalam Quran apa dia? Surah Lazim. Paling mudah surah Lazim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau dalam ayat tu, sejak turun ayat tu, Nabi membaca ada tambahan dan Nabi tak pernah tinggal, iaitu subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu lafaz dia. Macam kita di Hadramaut, alhamdulillah Habib Umar, tarbiyah kita baca selalu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nabi buat begitu apabila nampak tanda bahawa dia nak meninggal. Dekat sini kita tak nampak tanda. Ada tak tanda? Ada tanda? Ada lah. Tua ni tanda dah. Tak meninggal dah. Ke rasa tak meninggal? Ke rasa lambat lagi? Buya kata bila masuk kelas Buya umur 20 tahun. Tu silap faham lah tu. Itu umur 20 tahun, umur 30 tahun, maknanya adab dengan guru kat depan supaya kita tak rasa guru kita tu kurang daripada kita. Itu adab dia. Maka banyakkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu baca sebelum apa? Kita duduk baca subuh. Antara kita azan sebelum iqamah. Ataupun Nabi Umar, Buya pernah tanya Nabi Umar kata hatta sebelum subuh pun boleh baca. Tengok pada keadaan. Dulu Buya pernah tanya, kadang kat Malaysia aku tak sempat, aku nak buat gini, aku letak waktu lain lah. Yang penting kau baca. Dan yang Buya ingat semua subhanallah bihamdi subhanallahil azim tu, astaghfirullah, Nabi Umar kata boleh baca sebelum subuh. Kalau kita pergi masjid kan, aku tak sempat antara qamat azan dengan tu, baca sebelum tu. Masalahnya saya bangun pun masa azan subuh. Itu kau punya pasal lah. Itu kamu punya masalah lah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah tu, dapat benda tu, baca lah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Fasabbih bihamdi rabbika. Sebab itu perintah Allah. Allah suruh bertasbih dengan diiringi pujian. Kenapa tasbih itu? Bukan kita nak persoalkan, tapi apa hikmah dia di situ? Kenapa mesti tasbih diiringi dengan hamd? Sebab bila kita sebut alhamdulillah, lam lil ikhtisas, maknanya lam takhsis, maknanya segala puji hanya untuk Allah. Kenapa hanya untuk Allah? Sebab segala sifat kamal yang kita nampak di dunia ini, yang kita boleh nampak ataupun yang kita pelajari, bukan kita sebenarnya yang sempurna. Itu subut sifatul kamal khasa lillah. Sebab untuk menambahkan yakin, iaitu isbat kamali diddi. Orang panggil kaedah. Maknanya bila kita kata Allah, aku sucikan kau daripada segala kekurangan dan segala keaiban. Sebab apa? Kita gabungkan supaya sempurna begitu. Kenapa kita nafikan? Kenapa kita sucikan Allah? Kerana Allah itu yastahiqul hamd, iaitu subutu sifatul kamal kullu lillah. Kerana itu kita sebut fasabbih
bihamdi. Jadi kalau kita sebut subhanakallahumma, aku bertasbih mensucikan Allah, wahai Allah. Aku bersucikan kau, wahai Allah, daripada segala kekurangan dan keaiban. Dan hal keadaan penyucian aku itu diiringi dengan mengisbatkan segala kesempurnaan hanya untuk engkau, sehingga engkau layak untuk hamd, yastahiqul hamd. Sehingga engkau layak dipuji. Karena itu kita sebut subhanakallahumma wa bihamdik. Kalau boleh lepas ni biar baca subhanakallahumma wa bihamdik, baca seorang ahli ilmu supaya kena masuk. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ni yang kita nak baca ni, kerana bila kita baca tu bisidqin wa ikhlas, illa ghufira lahu ma kana. Masih sidq wa ikhlas wal ilm. Dia tambah situ sikit. Bukanlah tambah, maknanya mafhum daripada maksud. Kalau tak faham maksud, macam mana nak dapat? Subhanakallahumma minna. Sebab orang kalau makan, dia tak faham makan tu kenyang. Jadi bila dia makan tu, dia kata, kenapa perut penuh ni? Dia tak faham bila makan tu kenyang. Dia confuse macam tu. Akhirnya dia makan lagi. Tengah hari dia makan, lepas tu tak apa makan. Dan ramai orang yang sekarang tu macam tu. Cik makan je. Ashhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi. Iaitu uqiru. Aku mengakui. Kita sebut aku bersaksi. Aku bersaksi. Ataupun Tok Guru kita sebut aku naik saksi. Maknanya daripada hati aku naik ke lidah aku saksi. Allah. Jadi menunjukkan hakikat penyaksian itu hati permulaan dia. Bukan mulut. La ilaha illa anta. Bahawa semuanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Yang berhak disembah, berhak dimuliakan, berhak diagungkan semua kecuali engkau. Astaghfiruka. Dan aku memohon ampun daripada kau. Daripada apa? Tentang apa kita minta ampun? Daripada dosa-dosa aku yang berlaku mungkin dalam majlis tu. Wa atubu ilaik. Dan aku rujuk ilaik. Aku kembali kepada engkau, insaf. Balik kepada Allah daripada benda-benda yang tak elok. Nak balik-balik pada Allah. Kita kan selalu khayal, otak kita khayal, balik-balik pada Allah. Tak tahu bahagia. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku lupa Allah. Tengah-tengah begini. Balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atubu ilaik. Ingat, bila sebut begini bukan membawa maksud kita boleh je masuk majlis cakap benda lara. Lepas tu kita baca benda ni. Kalau niat macam tu tak betul. Siapa yang baca tu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu. Tak perlu tak payah syarah lebih-lebih sangat masa kita. Illa ghufira lahu, kecuali diampunkan bagi dia. Bakana fi majlisi, apa yang telah terjadi dalam majlis dia itu, minal ma'asi, minal lagwi, daripada benda yang tak ada faedah, daripada benda yang lara maksiat, min majlisihi dzalik. Guna kalimah dzalik nah. Jadi dzalik ni sebenarnya isyarat untuk benda jauh. Tapi maknanya benda kita duduk majlis tu kan selalu lama tak duduk sekejap. Nah. Rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi wal lafdhu lahu wa qala hadithun hasanun sahihun gharibun wan Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim. Iqra. وفي حديث عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان قال ذلك في مجلس ذكر كان كالطابع يتبع عليه، وإن كان قاله في مجلس لغو كان كفارة له.
Rawahu an-Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wa sahahahu wa Ibnu Abi Dunya. Masya-Allah. Allahu Akbar. Dan daripada hadis Jubair bin Mut'im annahu idza kana qala dzalika, iaitu man qala, dalam lafaz hadis kadang dalam riwayat yang lain disebut man qala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik fi majlisi dzikrin kana qad tabi'i yutba'u alaih. Kalau kita baca tu dalam majlis zikir, contoh majlis kita ni, majlis yang baik, mengingatkan kita kepada Allah, apa yang kita dapat? Katabi yutba'u alaih. Bila kita ni dia seperti dicok pada kita, orang panggil wathiqah, daman, jaminan. Bila kita baca tu lepas habis majlis, jaminan kepada kita, cok, jaminan kepada selamat kita daripada jaminan untuk sebagaimana dirasihkan para muhaddisin, iaitu jaminan kita untuk mendapat kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Selagi mana kita tak datangkan perkara-perkara yang haram lah. Selepas itu dia buat benda maksiat lagi, Allah cok kita. Ni tu pasal kita bila duduk kerak majlis ilmu, Allah, ya mas bau ni ke antara, ya Allah, rindunya puasa nak balik lagi. Masa demam-demam, rindu nak balik. Syekh Omar, Allahu Akbar, guru yang sangat tawaduk, masya-Allah. Buya baru ternampak mesej. Dia hantar mesej masa kita kat Mesir tu, masa nak jumpa Syekh Ali tu. Dia ada SMS Buya, WhatsApp, tapi dia WhatsApp kat handset lain yang Buya tutup. Perasan tak masa Buya pergi dengan dia pakai serban Syekh Ali. Rupanya dia mesej Buya sebelum tu. Dia kata, Syekh Fadil, dia kata dia minta, dia kata boleh tak aku nak engkau pakai serban, sebab aku nak pakai serban supaya menunjukkan syiar ahli ilim, dia kata. Masa kita nak jumpa Syekh Ali. Tapi kalau kau rasa kau tak mau pakai, tutup pula pada kau. Dia tulis macam tu. Buya tak baca. Buya memang tak pakai lah. Nak menghadap Syekh kan. Bagi Buya lah, Buya tak pakai lah. Itu pasal dia pakai. Tapi tawaduk ni Syekh Omar ni, dia tak cakap apa-apa. Apabila jumpa Syekh Jamal Farouk, dia pakai tak? Dia ikut Buya pula, dia tak pakai. Subhanallah. Maknanya terlampau tingginya husnuzon dia. Sangat baik. Dia ikut kita pula. Buya bukan tak pakai tu sebab aku ada prinsip. Bukan. Buya tak baca mesej. Kalau Buya baca, Buya pakai. Sebab guru kita kan cakap, dia pakai. Lepas tu baru bila Buya baca tu, baru semalam Buya tengok, la ilaha illallah Rasulullah, dia ada hantar. Tu yang jumpa Syekh Jamal Farouk, dia tak pakai, dia ikut Buya, dia ikut style, dia ikut. Maknanya nak kata guru macam mana lagi tu, cukup tawaduk dia. Subhanallah, masya-Allah. Dia rindu. Subhanallah, biar syukur pada Allah. Rumah Buya pula sebelah Raudah. Surau kita ni Raudah. Allah bagi isyarat dah tu. Allah bagi rumah Buya kat Tarim sebelah Raudah. Sini aja, jauh dari Raudah. Allah, astagfirullah. Jangan rasa stres. Tapi isyarat banyak atas kita lah. Mula-mula sampai Syekh Omar datang naik atas rumah Buya, ketuk pintu Buya, ingat siapa? Dia bagi kek. Tahniah. Allahu Akbar. Khair insya-Allah. Astaghfirullah atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dhalik. Maka diampunkan. Kemudiannya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu annahu idza kana qala dhalika fi majlis dzikr, baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kana qad tabi' yutba'u alaih. Jaminan. Allah jaminan
Wa in kana qalahu fi majlisi laghwin, tapi kalau duduk dalam majlis lara, itulah duduk ni, duduk melepak-lepak dengan kawan. Dia baca yang tu. Kana kafaratun lahu, maka bacaan itu jadi orang panggil mahun, iaitu jadi penghapus kepada dosa dia dalam majlis itu. Masya-Allah. Wa taghtiyah, sebab kufrun ni asal maknanya taghtiyah, iaitu menutup. Kalau kufrun kafir itu menutup diri dia itulah daripada Islam. Kalau kafarah maknanya menutup kesalahan kita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, maknanya hapus. Kafarah. Allah ya Arhamar Rahimin. Allah ni Maha Pengasih. Selagi kita ni duduk hidup lagi kat dunia, pintu taubat tak tertutup lagi, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan pengampunan. Rawahu An-Nasa'i wa Tabrani wal Hakim wa sahahahu Ibnu Abi Dunya. Kita baca juga tu. وهذا آخر ما تيسر جمعه وكتابته على يدين الحقير الفقير إلى ربه الحنان محمد يحيى ابن الشيخ أمان. وكان الفراغ من تبييضه في اليوم 12 من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 55 بعد 300 والألف من هجرة من له العز والشرف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. Cuba tengok ni, orang tulis kitab. Wa hadza akhiru ma tayassara jam'uhu wa kitabatuhu. Dan inilah nihayah, yaitu pengakhiran. Maknanya nihayah, pengakhiran kepada dalam kitab ini, ma tayassara jam'uhu. Ini uslub orang panggil apa yang dipermudahkan pada perhimpunannya dan penulisannya. Maknanya nak beritahu situ hakikat sir kat situ, apa yang dimaksudkan? Ma quddiran. Yang di apa ni, takdirkan yang aku boleh buat. Maknanya nak kata aku tak boleh buat apa-apa. Aku tak boleh buat apa-apa. Kan itu diistilahkan di penulis ini ala yadil haqiril faqir, di atas tangan al-haqir. Bila sebut haqir, ila Allah wa laysa ila al-ibad. Bila kita menghina diri depan manusia, itu tak betul. Ada tawaduk mazmum. Tapi tawaduk mahmud lillah. Bila hanya untuk Allah, haqir, hina di sisi Allah. Apa maksud ini? Tak ada apa, tak boleh buat apa. Al-faqir, iaitu nak menunjuk iktiraf penulis, pengakuan penulis itu kepada al-hajah ad-daimah, iaitu berhajat dia sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqir. Takkan boleh benda ni. Itu pasal Habib Umar dia cukup pantang, bila kita buat kertas kerja, kita kena tulis apa-apa. Bukan yang Buya ingatkan masa Syekh Syukri tak, uqimah haflu takdir. Buya suruh ubah, uqimu biiznillah. Sebab Habib Umar bila baca, wala anta tuqimu wala biiznillah. Allahumma bi taufiqillah. Faqir ila rabbih Al-Hannan. Allah, sedap ni nama. Orang kat Malaysia ni bila bubuh Hannan, nama perempuan ke lelaki? Lelaki? Dua-dua macam. Tapi sedap ni Hannan. Apa maksud Hannan? Hannan ni sirah mubalaghah kepada kathirur rahmah. Yang terlebih banyak-banyaknya rahmah Allah Subhanahu wa taala. Bukan rahmah saja, rafah dan kelembutan, kerapuhan, lembut Allah Subhanahu wa taala li ibadihi. Dan Allah beri rahmah tu
pada tahap iaitu malaya tasawwar al-aql. Itu akal tak boleh nak bayang rahmat Allah tu macam mana terlampau. Itu makna Hannan min asma'illahil husna, daripada nama-nama Allah yang mulia, yang baik, iaitu antaranya Hannan. Ila rabbihil Hannan. Siapakah al-haqir wal faqir tersebut? Penulis itu. Beliau adalah Muhammad Yahya ibn Syekh Aman. Ini penulis kepada kitab Tahzibut Targhib wa Tarhib. Talkhis kepada kitab Imam Muziri Targhib wa Tarhib. Ya, bila kita terjemah tahzib ni, sebab makna tahzib ni banyak, antaranya tertib, ada makna tanqiyah, ada makna tashih. Jangan kata tashih kepada targhib wa tarhib. Mana ada tashih. Tapi talkhis, ringkasan, itu yang paling. Wa kana al-faraghu min tabidihi. Ibu yang baca juga ni sebab dah ada kat sini dah. Wa kana al-faraghu min tabidihi. Dan terjadinya penyelesaian min tabidihi, daripada pemutihannya, pemutihan nyo risalah ni lah, ataupun tenyo kitab inilah. Apa pemutihan? Ini orang panggil kaedah penulisan kitab. Dia ada, masa Buya belajar bahas dulu, Qawaidul Bahas, dia ada orang panggil musawwadatun, dia ada orang panggil mubayyadah. Kalau musawwadah, orang panggil apa bahasa orang putih kita ni, atau bahasa moden, draft kan, draft, iaitu nuskhah al-asliyah, nuskhah yang awal. Kenapa dia nama musawwadah? Kerana permulaan penulisan tu dia macam-macam, dia diconteng kat situ. Tu orang panggil musawwadah. Dia bagi afkar dia masa dia nak buat tu kan. Kawan dulu bukan pakai, mana ada laptop. Musawwadah. Kalau mubayyadah, iaitu nuskhah, orang panggil yang sudah siap untuk sedia dibaca. Nuskhah yang last. Dia bukan kata nuskhah last, dia kata nuskhah al-wadihah. Macam tu. Nuskhah yang jelas. Orang panggil apa orang putih kita? Dia masa ambil, boleh ingat lah dekat UKM masa beli PhD tu orang panggil final copy. Okay. Final copy lah, finalnya. Orang nak baca tu. Itu yang disebutkan. Dan telah sempurnanya final copy. Kalau terjemah moden lalu. Fitabidhi, maknanya selesai, maknanya sedia untuk dibaca. Bukan yang awal tu. Yang awal musawwadah tu dia buat. Dan wa kana al-faraghu min tabyidihi, sempurna tu sedia untuk dibaca. Fil yaumi tsani ashar, pada hari 12 hari bulan. 12 hari min 12 min syahri Ramadan. Masya-Allah. Daripada bulan Ramadan al-mubarak, yang diberkati. Dan bulan mubarak yang diberkati itu min syuhuri sanati, daripada bulan-bulan sanati 55, iaitu tahun 55 ba'da 300 wal alf, selepas 300 dan 1000. Wal alfi dan 1000. Maknanya 1355. Tu 1355 hijrah, min hijrah, daripada hijrah. Allah yang meletakkan tarikh hijrah ini siapa? Man lahul izz wa syaraf. Allah.
Hadza al-'izz wa syaraf mubtada muakhar, lahu khabar muqaddam. Maknanya manil 'izz wa syaraf lahu. Oh, tu. Maknanya nak beritahu hijrah man lahul 'izz wa syaraf, iaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana siapa yang baginya itu kemuliaan dan kemuliaan dan apa? Bahasa Melayu dia tak berapa banyak dia punya muradif dia. Apa? Kemuliaan, keagungan boleh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan takwim hijrah ini. Lebih kurang kalau 1355 hijrah. Kalau miladiah berapa? 19 berapa? Ke 18? 1930 lebih. 1930 lebih ke? 35? 36? 1937? Lebih kurang 19 berapa? 19? 30. Khilaf ulama. 36. Bolehlah 36. Tu yang Buya pun sebut tadi pun banyak. Tapi 30 lah, 1930. 12 Ramadan man lahu al-'izz wa syaraf. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan telah berselawat Allah Subhanahu wa taala ke atasnya Nabi kita Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kalau sebab bukan Nabi kita ni, madrasah ni pun tak ada. Allahumma salli alaihi. Dan dengan sebab Nabi kita bertemu dengan masyayikh kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati buku kita insyaAllah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baca sikit. Ini. Baca je lah dulu. Syekh Alwi Abbas, Syed Al-Alwi punya, ni Syed Muhammad. Syekh Alwi ya. Syekh Alwi Abbas Al-Maliki. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa fi khatm al-mu'allif ضاعف الله له الأجر. Amin. الأجر كتابه بهذا الباب براعة مقطع وإيذان بختم الكتاب واعتراف بالعجز وتيمم بالذكر النبوي وطلب للمغفرة مما وقع في مؤلفه من الخلل والكسوف. ولما انتهى ترتيب هذا الشرح وتم بديع نظامه وفاح رنده وعبير ختامه وقفت في موقف الذل والانكسار شاكرا للمولى. وقفت في موقف الذل والانكسار شاكرا للمولى عز وجل على ما سهل من الجمع والترتيب مستغفرا مما وقع في هذا الترتيب الموجز من هفوات وعثرات وراجيا من الإله الكريم أن يجعل هذا العمل في ميزان القبول وينفع به الطلاب ويكون لي ذخرا إلى يوم الحشر والمآب فينصر العلم وأهليه ومحبيه وناشريه. اللهم اغفر لي ولأشياخي ولسائر المحبين ولجميع المسلمين ولا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا من أهوال يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. ما شاء الله. Allah ni disyarah Sayyid Alwi Al-Abbas bin Abbas Al-Maliki, Imam Sayyid Alwi bin Al-Abbas Al-Maliki mensyarahkan bagaimana penulis iaitu Syekh Muhammad Yahya mengkhatamkan kitabnya. Disebutkan wa fi khatmil muallifi
Kemudiannya dalam kurungan la mahalaha fil i'rab jumlah mu'taridah. Da'afallahu lahul ajra. Itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggandakan ganjarannya. Kitabahu bihadzal bab. Yaitu mengkhatamkan kitab dia itu dengan bab ini. Dan bila beliau mengkhatamkan kitab beliau ini dengan bab ini adalah sesuatu yang dipanggil bara'atu maqta'in. Ini orang panggil uslub adabi. Kalau kita belajar qawaidul bahth, dia kalau permulaan tu orang panggil bara'atu istihlal. Biasanya kat ujung bara'atu maqta'. Orang panggil bara'atu maqta' ni iaitu pengakhiran yang hasan, yang cantik, yang elok. Dia khatamkan dengan bab ini. Okeylah, kita habis khatam dengan khatam majlis. Masya-Allah. Wa idhanun bi khatmil kitab. Idhanun tu azan. Azan tu maksud dia i'lamun. Dan pemberitahuan ataupun panggil tu i'lanun. Atau mengiklankan bahawa kitab ni dah khatam. Wa i'tirafun bil ajzi. Dan pengakuan kepada wa i'tirafun wa i'tirafun bil ajzi, dan pengakuan kepada kelemahannya. Itu disebut tadi haqirul faqiru. Pengakuan lemahnya dia, maknanya takkan mampu dibuat semua ni kecuali dengan izin Allah. Kalau tak ada satu benda dia boleh buat. Ingat ni yang menulis kitab. Wa tayammunun bizikrin nabawi, iaitu tabarruk dan mengambil keberkatan dengan menyebut Nabi kita Sayyidina Muhammad dengan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa talabun lil maghfirah, dan tuntutan untuk pengampunan. Mimma waqa'a fi muallafihi min al-khalali wal qusuri, apa yang berlaku mungkin dalam penulisan dia itu daripada kekurangan dan kekosongan, atau yalah kuranglah. Sebab apa? Sebab ulama-ulama ni dia alim tau. Allah Akbar, dia tak ingat ayat tu. Apa ayat dalam Quran tu? Yang sesuatu yang bukan daripada Allah, ikhtilafan katsira. Apa? Min apa? Walau min ghairi indil macam mana? Aywa ahsantum. Law kana min indi ghairi Allah lawajadu ikhtilafan fihi ikhtilafan katsira. Itu surah apa tu? Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat berapa? Ayat 82. Allah berfirman, Allah kata, "Lau kana walau kana min indi ghairillah, kalau datang sesuatu yang bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Pasti kau akan dapati padanya khilaf. Daripada ayat itu, tuan-tuan guru kita bila tulis kitab, itu pasal bukan tawaduk tu, dia tak rasa dia nak berendah diri, dia memang nak beritahu fakta tu. Dia tak mampu nak buat. Tu pasal tabiid. Nak sampai marhalah tabiid tu, berapa kali tabiid? Musyawarah tabiid, ada lagi tabiid. Baru keluar salih lil qiraah. Kita baru buat sekali, muswadda, ungu, pepal semua tu. Sila. Jangan begitu.
Kena pula kalau kita bagi pada tok guru yang kita pandang rendah padahal dia alim, jadi nampak makin bodoh kita. Dia baca dia tak cerdik pula kita. Dia marhalah, dia takabur ni, ego ni, dia jadi hijab besar. Kita tak dapat ambil faedah daripada orang tertentu. Rugi kita. Jadi jangan silap faham ya. Buat bagus. Jangan silap faham bila Buya menasihati apa semua, Buya kasih, bukan merendahkan antum. Antum dah mengaji apa saya tak boleh buat lah. Cuma ambillah contoh dan amalan para ulama kita yang sangat tawadhu, yang sangat mengerti hakikat. Sebab apa yang bukan confirm banyak salah. Tu pasal ada kaedah yang dipanggil musawwadah wa mubayyad. Lama tu nak sampai mubayyadah tu. Kalau kita belajar tu lama. Dia ada pula mubayyadah dia tu, dia ada peringkat dia pula. Tak payah, kita bukan nak belajar bahas. Mana? Baik. Apa tu tadi? Minal khalali wal qusur. Wa tayammun bi dzikr. Kemudiannya walamma intaha tartibu hadha syar'i, dan apabila selesai berakhirnya penyusunan syarah ini, wa tamma badi'u nizamihi, dan sempurna keunikan susunannya, wa faha randuhu wa abiru khitam. Wa faha randuhu, ini orang panggil isti'arah tu. Isti'arah kepada faha ni, rondun ni, orang panggil syajarah, orang panggil rondun ni dia syajaratu atariyah. Dia pokok yang wangi, yang orang ekstrak atar daripada dia, rondun. Jadi nak beritahu wa faha randuhu, maknanya faha intasyarat raihatuh, iaitu tersebar wangi dia. Wangi apa? Pokok dia kiaskan kepada, dia isti'ar, dia pinjam itu untuk nak menunjukkan wanginya. Yang baru wangi siapa? Yang nak mengaji. Yang tak mengaji busuk. Bila tengok tu macam busuk sangat benda tu. Rasa tak nak mengaji. Buka kitab Allah. Dia kata ada satu soalan, siapa yang pernah baca kitab mata tertutup? Ramai yang angkat. Mau tanya, macam mana kamu buat? Maknanya tidur. Ingatkan tadi apa yang miracle-nya. Punya tidur. Allah, cuba tengok. Said Alwi Al-Bas memiliki makna memuji tulisan kitab ini. Pada tayammum mana tadi? Wa faha randuhu wa abiru khitami. Abir ni pun bukan dia isim. Bukan dia jadi fa'il juga. Abiru khitamuhu. Ke abir tu isim. Abir. Abir ni pun sama juga. Dia sebenarnya abir ni, yang Buya seingat Buya lah kalimah abir. Dia orang panggil Khalid. Dia makna, dia lebih kepada makna Khalid. Dia orang panggil atar-atar yang dicampur ni dipanggil abir. Nak beritahu khitam tu kan selalu kita apa? Subhanallah. Khitamuhu misk, kan dia. Penghatamnya misk. Tahu tak minyak wangi misk tu? Itu abir. Dia orang panggil atar Khalid. Kalau misk yang asal tu darah tu. Bila dah dicampur-campur jadi miskon yang kita pakai ni. Tu subhanallah. Saya aliyah punya ayat. Meremang mulut tengkuk. Subhanallah. Abiru khitamihi. Waqaftu fi mawqifi dhulli wal inkisar. Dan aku terhenti, berdiri di tempat orang, di tempat kehinaan dan kerendahan. Nak beritahu penulis tu, Syekh Alwi nak menerangkan. Syakiran al-Maula,
Maknanya dalam keadaan bersyukur kepada Allah Maula. Dia guna kalimah Maula, alladhi istawla, yang menguasai segala-galanya. Azza wa Jalla ala ma sahal, iaitu bersyukur sangat pada Allah Subhanahu wa taala yang telah di atas apa yang telah dipermudahkan kepada penulis untuk tulis. Minal jam'i wat tartibi, daripada menghimpun, daripada jam'i maknanya diambil daripada masadir-masadirnya, wat tartib dan disusun. Mustaghfiran mimma waqa'a fi hadha at-taqyid al-mujaz, dan dalam keadaan memohon keampunan daripada Allah daripada apa yang berlaku dalam, Allah tengok tu, Syekh Muhammad dan Syekh Salih Al-Alawi Ma'abah mengistilahkan maknanya fi hadha taqyid, fi hadha taqyid. Syekh Al-Alawi Abbas Al-Maliki, nama kitab tu dinamakan dengan taqyid Al-Mujaz lagi. Allah tawadhu'nya yang ringkas. Taqyid ni orang panggil apa? Dia kalau sebut taqyid ni biasanya pada benda-benda yang orang panggil, yalah, benda-benda kecil je. Maknanya bila bawa taqyid maknanya ikatan-ikatan. Not lah orang panggil, not. Kan kita tu, tu taqyid dah tu. Al-Mujaz yang ringkas. Maknanya minta ampun daripada min hafawatin wa atharatin, daripada ialah keburukan-keburukan, kerosakan-kerosakan dalam penulisan ini. Rajian minal ilahil karim, dalam keadaan memohon, mengharapkan daripada Allah yang maha mulia itu, ayyaja'ala hadzal amala, untuk jadikan amal penulisan ini fi mizanil qabul, pada timbangan penerimaan, maknanya diterima Allah Subhanahu wa taala, wa yanfa'a bihi tullaba, dan juga memberi manfaat kepada para pelajar yang menuntut, ialah mempelajari kitab ini, wa yakuna li, wa yakuna li, betul, wa yakuna li zukhran, dan jadi bagi aku itu zukhran, maknanya simpanan, maknanya something yang disimpan ila yaumil hasyri wal ma'ab, untuk sehingga hari yaumul qiyamah lah tu, hasyri wal ma'ab. Wa yansural ilma, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu ilmu, maknanya keagungan dan kemuliaan ilmu itu. Wa ahlihi, dan ulama-ulama ahli ilmu tersebut. Wa muhibbihi, dan orang-orang yang mencintai ilmu, mudah-mudahan kita semua insya-Allah. Wa nasyirihi, dan orang-orang yang menyebarkan ilmu tersebut. Kemudian diakhirkan dengan doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, wali asyikhi, dan juga guru-guru aku, wali syairil muhibbin, dan kepada dan yang lainnya daripada orang-orang yang cintakan ilmu dan cintakan masyayikh, wali jami'il muslimin, dan kepada seluruh umat Islam. Nampak? Jami'il muslimin, wala taj'al, sukun situ, wala taj'al, betul, majzum situ nah, la nahiyah, wala taj'al li ahadin minhum, dan janganlah jadikan seorang pun daripada mereka tu fi unuqina, iaitu fi zimmatina. Bila unuqina ni pada tengkuk kami, maknanya janganlah kami tanggung zulamatan, iaitu kezaliman yang kita buat. Wa najjina min ahwali yaumil qiyamah, dan minta Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada kedahsyatan hari kiamat. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, dan selawat wahai Allah, dan selawatlah wahai Allah. Kita nak perintah Allah, kena faham bila kita mengaji usul fiqh, dia amr, dia muradif. Makna amr ni bukan mesti arah aja. Dia ada membawa maksud doa. Kita ni doa lah, minta, ya Allah selawatlah, dan selawatlah wahai Allah, wa sallillahumma, itu kan Allahumma tadi kan munada tadi, ya Allah,
Dan selawatkanlah wahai Allah ke atas siapa? Ala Sayyidina Muhammadin, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan ahli keluarga baginda, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'ihi, dan pengikut-pengikutnya. Sebanyak mana bilangan? Ini didatangkan saya ini yang diletakkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab yang masyhurnya dalam kitab Risalah lah. Dalam kitab Risalah Imam Syafi'i datangkan Risalah Fusul Fiqh kan. Ada sebanyak bilangan selawat kita tu, kita minta sebanyak bilangan. Bahkan ada hadis, bukan hadis, ada khabar yang dimimpi oleh Arif. Kita ingat yang sebelum belajar kita Ihya. Masa belajar kita Ihya ada disebut tentang seorang yang bermimpi. Ingat tak? Diriwayatkan. Dia bermimpi, apa yang kau beri pada Syafi'i, wahai dia mimpi Rasulullah. Imam ni mimpi Rasulullah. Apa yang kau bagi pada Syafi'i, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada makna kata-kata imam itu, iaitu Rasulullah dalam mimpi kata, dia aku minta Allah masuk syurga tanpa hisab. Itu pada makna. Kerana dia buat selawat kepadaku sesuatu yang tak pernah diselawat. Nanti Buya datang ke sana. Kuat juga tu. Dan banyak ulama-ulama meriwayatkan kisah mimpi Rasulullah. Sebab apa? Ni dia create ni. Apa dia? Sebanyak bilangan apa? Adada ma dzakaraka. Sebanyak bilangan ma. Semua makhluk lah yang mengingat kau. Ya Allah, selawat kepada Nabi sebanyak, bilangannya sebanyak mana? Sebanyak bilangan semua yang mengingat kau, ya Allah. Makhluk, semua makhluk. Tumbuh-tumbuhan, semut, apa, semua. Pokok. Wa dzakarahu dzakirun. Dan sebanyak bilangan yang mengingat engkau, iaitu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala oleh orang-orang yang mengingat Allah. Ini orang yang dzakirun lah. Rasa tak ramai lah zaman sekarang ni. Itu pasal disambung dengan apa? Dan sebanyak wa'adadu ghafala wa ghafala an dzikrika. Dan sebanyak juga waktu-waktu yang terlalai daripada mengingat kau. Maknanya kita sebut yang itu pun sebanyak bilangan tu. Faham tak? Sebanyak bilangan. Contohnya antum kan dalam satu hari, antum zikir sejam. 23 jam lagi tu waktu ghaflah. Kita sebut dengan sebanyak waktu ghaflah tu juga. Aku selawat pada Nabi. Maknanya dia kira semualah. Maknanya nak beritahu selawat tu tak terbatas bilangan dia. Tu. Masya-Allah. Wa ghafala an dzikri wa dzikruhul ghafilun. Dan sebanyak juga orang-orang yang tak mengingat kau. Setiap anfas, sebagai ulama kata, anfasil ghafilun. Setiap nafas orang-orang yang lalai yang tak ingat Allah tu, aku kira itu juga sebagai berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya penuh kan? Sebanyak tu berapa banyak? Bila sebut begitu, bukan sekarangnya. Maknanya sebanyak yang mengingat kau, sebanyak yang lupa kau, sebanyak apa semua tu daripada awal sampai mustaqbal. Kan itu kita baca juga subhanallah bihamdi nabi aja adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baca tu banyak-banyak. Nah, yang ni lafaz daripada Imam Syafi'i. Subhanallah. Wa akhiru da'wana. Antum punya nuskah apa tu? Annal hamda lillahi rabbil alamin. Betul? Anil hamda lillah. Kalau ada ayat Quran macam itu kan? Anil hamda lillah rabbil alamin. Dan akhir doa kita, seruan kita, bahawa sesungguhnya pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Masya Allah, tammal kitab, sempurna kita. Sedap tau bila kita baca kitab ni, kita baca-baca ulama-ulama kita tulis ni. Kita nampak tawaduknya, nampak kerendahan hatinya,
nampak hubungan dia dengan Allah, nampak hubungan dia dengan guru dia. Nampak pula. Zaman kita kadang bercakap tu tak nampak kita berhubung guru. Macam kita seorang hebat. Kena pula guru kita pula yang pernah jadi guru kita pula tak berapa alim. Kita pula rasa segan nak sebut nama dia depan orang. Ini satu penyakit. Penyakit dalam hati. Jangan sombong. Ada. Baca kan? وروي عن ابي الحسن قال رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله بما جوزي الشافعي عنك حيث يقول في كتابه الرساله وصلى الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم جوزي عني انه لا يوقف للحساب. الله اكبر. Imam Syafi'i bila dia buat begitu selawat mimpi Anas ni. Maka Nabi SAW pada maksud hadis pada maksud asar itu yang mana memberitahu bahawa masuknya tanpa hisab, tak dihisab, disebabkan dia create dengan sebab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bermazhab Imam Syafi'i dan ta'alluq kita kepada Imam Syafi'i. Macam mana boleh tergambar dalam kepala seseorang yang merasa sombong dan merendah-rendahkan Imam Syafi'i. Tengok zaman kita hancur sekarang. Kerana itu bersyukur pada Allah. Bila Allah pemudah kita di jalan yang benar. Jalan yang menghubungkan kita para ulama kita. Dan masyayikh kita. Allah marham masyayikhna insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Dan bermimpi Rasulullah. Ada orang mimpi Rasulullah tentang Imam Syafi'i. Siap tanya kepada Imam. Siap sebut lagi fi risalah. Dan kita risalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Nabi. Mudah-mudahan kita dapat bermimpi Rasulullah. Dia kadang kita mimpi Rasulullah SAW. Kadang atas wajah guru kita. Kadang Rasulullah tu kadang datang atas wajah guru kita. Tapi dengan syarat mesti dia sebut ini Muhammad Rasulullah. Ataupun ada orang yang menunjukkan itu Muhammad Rasulullah. Ta'alluq pada guru kita mulia. Macam Habib Umar apa sebagainya. Bukan kita ta'assub apa. Orang yang mengenal kenal. Kudamak-kudamak tu antara ada yang kudamak. Yang kadang-kadang pernah duduk dalam bilik mereka. Di zaman kudamak. Masa tu sebelum subuh dan pukul 3 macam tu. Duduk tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik. Buka-buka Habib Umar. Yang Umar buka. Tubuh pelang kabut pakai serban duduk. Habib Umar pandang itu. Kaifa halukum? Gini cakap ada lah. Lepas tu Habib Umar pergi. Habib Umar tutup pintu. Padahal Habib Umar tak ada. Habib Umar dekat rumah dia. Tu pasal kudamak-kudamak dia boleh tanya. Dia kata apa? Engkau dengan Habib Umar ta'alluqlah dengan Habib Umar sungguh-sungguh, dia kata. Sebab dia bukan orang sebarangan. Bukan tak mustahil. Wali min awliyaillah. Syekh Ali Jumaah sendiri pun aku. Kan itu kalam-kalam orang soleh ni bukan kosong. Bila Syekh Ali mengatakan demikian, masya-Allah. Dan Habib Umar ni bukan biasa. Dan orang dalam keadaan memandang rendah Syekh Ali dengan sebab fatwa-fatwa ni. Tapi Habib Umar tak tinggal, maknanya takkan kita nak tinggal. Syekh Ali Jumaah. Syekh Jamal Farouk Ahlul Quran. Dia bila bercakap satu, dia bukan main-main. Dia cakap tu dia maksudkan. Orang panggil orang putih apa? Minit. Cuma kita bila dengar sesuatu daripada dia, janganlah hai pula. Macam baru ni apa Ustaz Syukri yang dengar dia pandang Buya tak perasan. Apa Syekh Jamal cakap apa Buya? Ni bola fakar bukan bola fakar. Sebab Buya nak beritahu apa yang Buya yang kita sepatutnya fikir bila orang cakap itu. Apa? Sebab Ustaz Syukri yang excited sangat. Dia masa dikenalkan Buya pada Syekh Jamal Farouk tu. Apa ya?
وهذا رجل من الصالحين. Ada satu lagi, apa dia? Yang Syekh Umar kata, wa wajhu وجه منور. suka Ustaz Syukri. Dia tanya saya, dia kata Syekh Jamal Farouk dia. Masa dia kenalkan Buya, Syekh Jamal Farouk kata, Azam Ma'ruf, maksudnya ni sudah dikenal. Padahal Buya baru jumpa dia. Sebab zaman Buya kat Mesir, Syekh Jamal Farouk tak ada situ, dia dekat Maghribi. Sorry, Bahrain. Patutlah Buya tak jumpa dia. Tu Buya kata, macam mana aku tak jumpa Syekh Jamal Farouk? Lama dia kat Bahrain. Dia balik 2007. Buya balik 2006. Ya Ma'ruf. Lepas tu dia kata, hadza minas salihin. Ini pada orang soleh. Orang soleh je lah. Wajhu munawwar, dan wajahnya bercahaya. Kecuali JK kalau dia rasa dia tengok tak bercahaya, dia tengok mendung ni. Tu yang dia orang lari takut. Pelik dia orang maju. Bila Ustaz Syukri cerita, Buya kata, ni satu pelajaran. Bila kita dengar pujian macam tu, kita pula kena bersangka macam mana. Maknanya bila ulama cakap begitu pada kita, maknanya kun minas salihin. Itu kena letak tadi. Jangan hai pula. Kita kadang Syekh bila cerita puji, kau terus jalan pun gelap puji. Bengong. Maknanya Syekh akan cakap kun minas salihin. Seperti mana bila kita belajar, Buya dulu masa belajar, bila kita mimpi Rasulullah kata kun. Bila Rasulullah kata kul la ilaha illallah dalam mimpi contohnya. Maksudnya apa? Kul la ilaha illallah. Maknanya cakap la ilaha illallah. Jangan terus letak diri kita. Buya ditarbiah Syekh Abdul Aziz ketika itu. Jangan letak terus diri kita. Aku yang dapat ijazah khas sebenarnya. Itu jadi tak kena. Tapi ambil maksud di situ. Maknanya Nabi pesan, imtathil awamirillah wajtinabu nawahi. Maknanya ada benda kau buat tak elok. Itu untuk banner diri kita. Jadi bila, sebab antum lebih kenal diri antum, betul tidak? Dan kita tak menafikan, sebab Syekh tak berbohong bila bercakap. Jadi kita takwil supaya keluar daripada benda tu. Maknanya kita tahu diri kita. Soleh apa? Ada soleh setakat mana? Ada mari pondok pun tak mari subuh. Soleh apa? Ustaz Abdullah lagi soleh. Jadi kun minas salihin. Bila kata wajhu munawwar, muka bercahaya tu, maknanya kun minal munawwarin. Gelap ni cahaya sikit. Gitu. Nah, boleh. Jadi lepas-lepas ni, sebab Buya teringat ada seorang sahabat Buya. Masa tu pergi mengaji sama-sama Manshi di Mesir. Dia pergi, ramai-ramai pergi. Dia ni memang high sikit. Jadi masa pergi kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kita orang duduk belakang-belakang je. Lepas tu bila duduk dapat bersalam pun, Syekh tak pandang apa sebagainya. Jadi ada satu hari tu bila pergi, Syekh salam, lepas tu Syekh tengok dia, lepas tu Syekh peluk. Kita orang tak ada, kita orang tak dapat. Lepas tu bila sampai-sampai, kita sebagai adab kita kena gembira lah bila kawan kita. Masya Allah, entah Syekh peluk entah. Ana naik sikit hari ni. Lancar ya. Naik apa? Derajat. Astagfirullah. Lepas tu kawan ada seorang yang lebih tua kan. Dia peluk tu agaknya kau buat maksiat siang tadi lah. Maknanya janganlah buat macam tu. Kan? Betul lah. Siang tadi aku terlewat subuh. Itulah agaknya. Barulah naik diri kau. Kalau kau rasa macam tu penuh lah. Lu tak jadi kan? Ya Allah, mudah-mudahan Allah pelihara hati kita insya-Allah. Bina Rabbah, bersihkan hati kita daripada takabbur, riya, ujub. Selalu ujub lah tu. Puji-puji ni dia jadi ujub. Jadi mudah-mudahan Allah SWT. Dan walaupun apa yang dimaksudkan oleh Syekh atau hakikah yang dimaksudkan ke apa tu, kita tu. Kerana itu man lam apa? Dia sebut apa tu? Man lam yara nafsahu nuqsan fa kullu awqatihi khusran. Siapa yang tak nampak diri dia kurang, maka setiap waktu dia berjalan tu jadi rugi. Sebab apa? Bila dia nampak dia penuh, dah tak boleh masuk. Sepanjang masa tu tak boleh masuk apa. Rasa bagus.
Kalau ada AJK, siap-siap dibisik ke jangan soleh apa? Asyik mengamuk ni. Si kita orang kena marah, soleh apa? Munawar apa? Tu dia cuci pakai pencuci muka, lepas tu dia bubur bedak. Orang yang bengang lah kot. Mana? Itu contoh yang musik je. Kalau betul dipikir macam tu, Allah Ta'ala. Jadi, di akhir dengan doa tadi tu, wa maghfirli wa li asyahi wa li sa'iril muhibbin. Masya Allah. Doa semua tu. Mudah-mudahan kita masuk dalam doa ini, insyaAllah. Dan sekali lagi, saya ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz Syukri dan Ustaz Faris membaca kitab ini. Subhanallah. Subhanallah, kadang-kadang ni kita contohnya nak sangat jumpa guru kita, nak tanya kitab apa nak baca, tak ada kesempatan. Kemudian Allah isyaratkan kitab, sesuatu kitab, rupanya syekh kita baca kitab tu. Allah punya kuasa. Wallahi wa tallahi billahi. Lepas tu dia tanya, setujulah lu kata. Qara'tu hadha. Subhanallah. Ada untuk dapat, dan alhamdulillah untuk khatamkan walaupun tidak detail insya-Allah. Jadi Buya ijazahkan insya-Allah. Buya buat sebut ijazah ni sebab atas dasar tanggungjawab saja. Bukan pasal Buya ni layak sangat bagi ijazah. Sebab min syuruti tahammulil ilmi, maknanya daripada syarat-syarat, dan ada yang sebut sebagai perkara-perkara menanggung ilmu tu, salah satunya ijazah. Kalau kita baca kitab-kitab ulama kita, antara salah satu dia nak bagi kita ni jadi tanggung ilmu tu tak berat. Begitu juga zikir. Bila kita dapat zikir, bukan mesti, bukan wajib ijazah tu. Cuma dia jadi ringan kita tu. Dia jadi seolah-olah bukan kita seorang tanggung. Dia seolah-olah bila bergeraknya atas Rasulullah, maka bergerak bawah. Itu. Bila gerak bawah, gerak atas. Jadi ini ijazah, dan Buya berikan ijazah ammah sebab ialah kita tidak baca harfan biharfin betul-betul dengan Buya. Walau macam mana pun ijazah. Bila sebut ijazah ni maknanya apa? Izin lah. Kita faham makna ijazah, izin. Tapi Buya izinkan ni ijazah ammah, maksudnya Buya izinkan antum ini membacanya, mengamalkannya dan menyampaikannya dengan syarat sekiranya memahaminya. Kalau selagi tak faham, dia itu tak diizinkan. Kalau tak mampu jangan sampaikan, takut sesat. Manakala ustaz-ustaz yang menyampaikan tu Buya izinkan sebab mereka dah dapat ijazah besar. Ustaz Syukri ijazah 10 tahun dapat ijazah tu, baccalaureus tu, yang ijazah tu itu ijazah tu, izin daripada Azhar. Tu yang hati-hati, jangan jadi ijazah palsu. Tu ramai-ramai bila pergi Mesir balik ijazah. Orang nampak boleh mengajar tapi dia tak mengalih mengajar. Berat. Baik. Jadi ajazulakum bima ajazani. Syekh sebenarnya baca kitab ni Buya baca daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buya ada baca juga sebahagian pada Syekh Abdul Aziz. Buya bawa kitab ni, jumpa dia baca. Kemudiannya Buya bawa juga, Buya pernah baca juga dengan Syekh Amru masa dekat Iftar. Dan Buya terangkan bahawa aku baca ini setakat ini gini, dan kebanyakan mereka sambung aja. Jadi dengan sambungan itu dan beberapa masyayikh yang baca, ajaztu lakum. Sebut qabil tu ijazah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah. Macam mana? Ada satu lagi Buya dapat juga ketika mana ziarah Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Buya pergi Mekah masa tu. Kemudian ni Buya pergi Bukit Jiyad. Lepas tu dibawa Buya pergi ke Said Muhammad Alwi Al-Maliki punya rumah. Dan masa tu dapat ijazah antaranya kitab ini. Daripada ayah beliau kepada beliau dan seterusnya kepada anak beliau, sampailah berikan ijazah ammah ajazulakum. Jadi wallahu ta'ala alam.